Satu dah masuk. Berapa jam lagi? Kan 12. Hari ni mesti diorang balik cepat 12 jam. Biasanya hari ni dengan dia ada 3 hari yang paling cepat. Selasa, Rabu, Khamis. Paling cepat, balik paling cepat lah. Senin balik lambat lah. Selalu Selasa. Semalam aku dapat rakam budak-budak yang pergi sekolah tu. Zon merah tu lah, zon. Yang kedua mesti dapat. Bila selama dah habis scan, ambil makanan dia, tepuk balik je. Keluar, keluar. Cakap nak cukup. Ada orang tadi bunyi isdek. Cakap besar. Pintu dia bunyi. Itulah. Cakap apa tak dengar. Bunyi. Yelah, mesti bunyi je tu. Tak. Habis tu apa tu? Luar. Gimana ni? Merayap tu. Tapi mana? Habis tu Nurijan terlepas beli game pertama, Vesvita pertama terlepas. Apa yang dapat dia kaya? Sebab tak puasa. Tapi kalau kau puasa, kau dapat duit raya, kau boleh beli game Vesvita tu, Vesvita pertama. Game pertama. Diorang dah datang. Nanti lah dah bawa pergi. Kita pun dah, duit saya pun dah dapat tadi. Nanti dapat simpan duit. Lepas tu Anas pergi mana-mana, kita ikut. Diorang pun nak beli ni. Aku nak beli terapi. Ini banyak. Ni lah buat banyak lah.
masa cuti 2 minggu ni diorang nak konten. Tak nak kena rotan, konten lah. Haji cakap dia kena rotan, nak konten lah tu. Hari Senin nak konten. Kau yang takut lah. Macam aku pun kadang-kadang pun dulu pun macam tu. Takut konten terus. Macam budak-budak ni Adi 15 hari. Penting sekolah.